Tujuan saya mari untuk mengesah ikan tepak yang kedua di Kolam Pazir, Pitajaya, Nasi Dingin, Hulu Terengganu. Ikan tepak yang kedua duduk di kolam pak. Mana tuan ayat ni? Risik ya? Ni tuan ya. Oh. Senggang apa orang ya? Seorang je daripada je. Dia duduk tepi je. Okey, ikan tepak dia 2505 masa ditimbang pukul 10 1 minit. Nombor jangan dia 9004, gelang dia. Gelang bakar. Gelang Tu. Gelang ni. Aku lihat tu angkat dia. Tu. Nombor jorang dia. Okey, nombor jangan dia 9004. Okey. Tanya abang belah ni sampai sana ada dah abang dia. Okey bang, assalamualaikum. Tujuan saya mari untuk mengesah ikan tepak yang pertama di Kolam Pazir, Pitajaya, Nasi Dingin, Hulu Terengganu. Ikan tepak yang pertama duduk di kolam 5. Mana tuan ayat ni? Oh, kecek je orang. Ya aku je. Tepi mu je. Kecek je mai. Mana risik ni? Dia jenis ganas ikan tepak. Oh, ikan ni tepak 2505. Masa dia timbang pukul 9.38. Dah. Nombor jorang dia Kawau. 1521. Gelang ada. Mana nombor jorang? Nombor jorang dia. Okey, ni tak nombor jorang ya. 1521. Okey. Pak, betul adik kita naik ikan? Tu. Betul tak? Adik ni ayah je tanya ni. Betul. Pak masang semua. Tujuan saya mari untuk mengesah ikan tepak yang kelima di Kolam Pazir, Pitajaya, Nasi Dingin, Hulu Terengganu. Ikan tepak yang kelima duduk di kolam pak Mana tuan ayah ni? Mana tu? Ikan tepak yang kelima tau. Mai risik dia. Okey, ikan dia tepak 2505 masa ditimbang pukul 11.39. Okey. Okey, baik. Nombor jorang dia 1084. Okey, 1084 Ni tuang ya. Lepas tu gelang dia. Gelang dia nombor jorang. Oh, apa akak ni dia? Setakat ni dia ada potong dak yang kena. Tujuan saya mari untuk mengesah ikan tepak yang kepak di Kolam Pazir, Pitajaya, Nasi Dingin, Hulu Terengganu. Ikan tepak yang kepak duduk di kolam 1. Mana tuan ni tengah main ikan? Tengah main ikan. Ni tuan dia tengah main ikan. FPMRN tengah main ikan sekarang. Tengah main ikan. Kita laluan luah. Tak apa, kat Pazir dia alu-alukan potong diri sendiri. Dia main ikan walaupun ikan tepak dah. Mana? Apa lambat sikit video ni. Tu dia. Mana risik ah? Oh, naik bulok kali. Saya main uluk ikan je. Kita potong bulok. Ikan tepak dia sekarang. Ni risik nak. Okey, ni nombor ni ikan dia tepak